Baiklah, untuk kali ini saya nak tunjukkan cara macam mana nak gunakan notebook LLM. Untuk akses kepada notebook LLM, tuan-tuan dan puan-puan type je dekat Google tu, notebook LLM. Kita type ni, lepas tu dia akan ada yang inilah, notebook LLM, AI Research Tool and Thinking Partner. Buka ni. Bila kita dah buka ni, kita pergi dekat try notebook LLM. Ini adalah dia punya paparan lah. Jadi kat sini adalah kita punya paparan notebook LLM. Pastikan tuan-tuan dan puan-puan dah daftar email tuan-tuan dan puan-puan lah. Di sini kita dah boleh akses kepada notebook LLM. Jadi katakan bila kita nak mula notebook LLM tu, kalau di sini dia akan senaraikan lah semua projek-projek yang pernah kita buat sebelum ini. Kalau siapa masih belum buka ataupun ini adalah kali pertama, dia akan jadi kosong lah. Jadi untuk kita mulakan gunakan notebook LLM ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil create new notebook. Bila kita tekan create new notebook ni, dekat sini tuan-tuan dan puan-puan akan nampak ada 3 paparan di sebelah kiri, di sebelah tengah dan di sebelah kanan. Saya akan terangkan secara ringkas apa dia ketiga-tiga perkara ni. Yang sebelah kiri ni adalah kita nak masukkan sources. Maknanya sekiranya kita ada macam file, PDF, MP3, video, apa-apa saja maklumat yang kita nak masukkan dalam notebook ni, kita boleh masukkan. Bahasa mudahnya dia adalah sumber untuk kita nak masukkan dalam AI notebook LLM ni lah. Dan di sebelah ni adalah chatting. Contoh kita dah masukkan apa-apa file PDF, kita nak tanya tentang file tu, kita boleh tanya dekat bahagian tengah ni. Dan di sebelah kanan ini adalah AI yang notebook dah sediakan, iaitu contoh daripada file tadi kita nak tukar kepada video ke, kepada quiz ke, ataupun kepada apa-apa dokumen berbentuk report. Jadi saya ambil contoh, katakan dekat resources ni, katakan sekarang ni saya nak buat kajian tentang akta, kajian tentang saya nak tengok saya nak buat contohnya kajian tentang CMSA, contohlah CMSA. Jadi kat sini, kat resources ni saya ambil add resources, lepas tu saya upload file. Kemudian dekat sini kita masukkan file CMSA tadilah. Contohnya file tu saya dah download yang ini. Katakan kita nak baca file ni, mungkin ambil masa kan. Jadi bila kita tak nak baca, mungkin kita boleh ringkaskan dengan cara menggunakan notebook LLM ni lah. Dekat notebook LLM ni boleh banyak sources yang kita boleh tambah lah. Kat sini tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak kita boleh upload file, kita boleh tambah website, boleh ada, kalau ada file daripada Google Drive pun boleh, daripada video YouTube pun boleh juga. Dan dekat sini dia bagi kita boleh upload sehingga 300 file. Banyaklah sebenarnya 300 file. Dan kalau tanya saya, untuk kita gunakan notebook LLM ni, setiap satu projek kita buat satu notebook LLM ni lah. Jadi kat sini kita dah upload. Bila dia dah upload, dekat bahagian tengah ni dia bagi macam summary ringkas. Summary ringkas dia tulis kat sini, the social material consists very aspect of comprehensive legislative document. Ni dia betul secara ringkas lah. Dan dekat sini kita boleh lah tanya dia, contohnya kan. Ni adalah soalan-soalan yang dia dah siap sediakan lah. Jadi contoh kat sini kita nak tanya dia, aku nak contohlah, saya tanya bahasa Melayu, aku nak kau ringkaskan apa file ini. Contohlah kita nak tanya dia kan, file ini. Lepas tu kita pun send. So scanning your source ni, dia akan scan lah file yang kita dah upload tadi. Macam yang ni saya upload satu, kita boleh upload sampai 300. So kat sini beritahu lah, berdasarkan sumber yang diberikan, dokumen ini adalah edisi terkini Akta Pasaran Moden dan Perkhidmatan Awam Perkhidmatan 2007 yang menggabungkan pindaan terakhir 28 Disember. Nampak tu dia beritahu. Jadi kat sini bila kita nak study file-file yang kita dah upload kat sini, boleh sangat kan. Jadi dia dah jadi macam kita punya rakan study kita lah, apa-apa dokumen yang kita upload kat sini. Dan contoh di sebelah kanan ini adalah contoh lah daripada file ni kita nak tukar dalam bentuk apa. Contohnya kita nak tukar dalam bentuk infografi. Jadi kita boleh tekan dekat bahagian pensel ni. Dekat bahagian pensel ni kita boleh pilih lah landscape ke, portrait ke, square ke. Contoh saya nak ambil landscape, saya ambil portrait. Lepas tu pilih bahasa. Kalau kita nak bahasa Melayu, pilih je bahasa Melayu. Kat sini ada banyak sangat bahasa. Biasa yang kita akan pakai bahasa Melayu, bahasa Inggeris lah. So dekat sini level of detail ni maksudnya bila kita nak buat grafik tu, kita nak apa?
Concise ni maknanya yang simple, standard ni yang sederhana. Detail ni adalah dia akan masukkan sedetail mungkin lah maklumat dekat dalam file kita, dekat dalam infografik ni. Contohnya saya ambil standard saja. Lepas tu kat sini dia katalah guide style guna, maksudnya kalau lah kata kita ada, contohnya kita nak buat design kita tu nak gunakan warna-warna yang tertentu, ataupun kita nak beri ke arah-arah yang spesifik tentang infografi ni, kita boleh masukkan. Dan kalau kita tak ada idea, kita kosongkan saja dan kita tekan je generate. Dah siap. Jadi sekarang apa yang berlaku? Kita sedang minta Notebook LLM ni buatkan infografik untuk apa? Untuk dokumen capital market ni lah, CMSA ni. Okey, dan dekat sini juga kita boleh buat banyak perkara. Contohnya kita boleh buat mind map. Contohnya bila saya tekan mind map ni, dia akan generate mind map daripada file capital market tadi. Okey. Jadi dekat sini kita contoh di sini ada video overview. Okey, dekat video overview ni kita boleh tekan dekat bahagian pensel ni, dan dekat sini kita ada beberapa format yang dia dah bagilah. Sebagai contoh, saya nak ambil format ini retro print. Retro print ni macam jenis video, konsep video tu lah, konsep video retro print contohnya. So kat sini ada dua lah format, explainer ataupun briefing. Explainer ni dia akan buat video berbentuk penerangan, manakala briefing ni dia akan buat video berkata briefing, yang mana beritahu kat sini a bite size overview to help you quickly grasp core idea. Maknanya contoh kat sini dia akan berikan video-video yang berbentuk kita kata idea daripada sumber yang kita upload tadi. Jadi terpulang. Kalau nak tahu lagi detail, memang tuan-tuan kena generate dan kena tengok hasil dia lah. Contoh sini sebab bahasa Melayu, ambil lah Melayu. Okey, kat mana tadi Melayu? Okey, Melayu. Okey, so saya nak ambil buat video brief lah. Sebelum dia buat explainer, kita buat brief. Tu saya nak ambil retro print dan generate. Dan untuk dia generate ni, dia ambil masa dalam beberapa minit juga. Kalau file kita ataupun source kita tu banyak, dia ambil masa. Tapi kalau tak banyak sangat, dia tak lama sangat. Okey, contoh kita tengok hasil dekat mind map ni. Kita tekan mind map ni. Okey, dekat sini kan. Okey, dia beritahu lah di bawah. Okey, di bawah mana ni? Di bawah Capital Market Survey Act ni ada berapa? Ada General Provision, Security Derivative Capital. Nampak ni sini. Jadi kat sini dia buat dalam bentuk ni lah. Dalam bentuk macam yang tuan-tuan dan puan-puan nampak ni. Jadi dia lebih ringkas kan. Jadi nanti bila kita nak baca dokumen ni, tak payahlah kita nak baca beratus-ratus muka surat tu. Cukup dengan kita tengok sahaja. Macam ini kita gunakan format mind map kan. Jadi kita akan lebih mudah faham lah dokumen kita upload tadi. Okey, yang ini tadi kita dah buat mind map. Yang ini apa? Okey, yang ini adalah infografik. Nampak tak infografik? Yang ini infografik. Dia kata perkhidmatan memahami Akta Pasaran Modal 2007. Struktur kawalan selia asas apa dia? Okey, nampak tak? Okey, yang ni dalam saya buat tadi dalam infografik dalam format landscape. Jadi kita bertukarlah portrait, boleh square, boleh. Okey. Jadi di sini pun ada banyak lagi, tapi kalau saya lah biasa pakai report, video, infografik. Flashcard dengan quiz ni jarang lah. Biasanya kalau flashcard dan quiz ni biasanya kalau kita nak, contohnya kita nak ambil exam kan, kita nak study kita pakai ni lah. Tapi kalau untuk nota-nota ataupun untuk kita nak buat revision tentang maklumat-maklumat yang kita dapat, ataupun kita nak buat ringkasan untuk kita bagi kepada klien kita, biasanya tak ada lah untuk kita pakai flashcard ataupun quiz ni. Okay. Jadi yang ini tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba explore. Dia ada banyak ya. Dia ada audio, video, mind map, report, flashcard, quiz, infografi dan juga slide deck. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba. Jadi yang ini saya ceritakan secara ringkas saja untuk tuan-tuan dan puan-puan lebih memahami bagaimana cara nak gunakan Notebook LLM. Sebenarnya kalau lah tuan-tuan dan puan-puan dah mula meneroka Notebook LLM ni, sebenarnya dia dah mudah dah sebenarnya. Google dah mudahkan kerja. Tuan-tuan explore sikit je dah boleh dapat dah. Kita kata pemahaman tu lah. Dia bahasa mudah yang boleh saya katakan Notebook LLM ni adalah satu tool yang mana Google buat untuk kita ringkaskan segala maklumat yang kita ada. Maklumat tu tak kisahlah dalam bentuk video ke, file PDF ke, apa-apa dokumen yang boleh kita upload kat sini, ataupun WhatsApp pun boleh juga kalau kita nak type kat sini kan. Contohnya
Cuba saya type contohlah ni kan. Yang ni saya try type, tengok try type website kat sini, dia keluar tak? Nampak? Pun boleh keluar, nampak tu, boleh keluar kat sini. Lepas tu kita boleh ni, kalau kita nak import ni, dia akan masuk lah website-website yang berkaitan tu tadi, kan? Lepas tu ini akan jadi kita punya sumber lah, sumber. Yang ni pun kita boleh select mana yang kita nak, nanti dia akan buat lah. Okay, untuk video ni tuan-tuan dan puan-puan, dia memang lama sikit sebab video yang dia akan jana ni dalam 7 ke 8 minit. Kalau macam infografi, macam mind map ni dia tak lama. Video ni sebabkan 7 ke 8 minit, memang dia akan ambil masa sikit lah untuk di-generate ni.